أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا يحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا يحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام ونفسي بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ini kita dapat sama-sama menunaikan perpaduan sebagai hamba Allah, iaitu solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu. Kalau mana tak niat iktikaf, boleh niat iktikaf. Anda tak niat iktikaf? Tak ada rekat? Ada. Awaitul iktikaf tapi ada masjid. Kerana anda sahaja iktikaf dari masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berterusan pahala kita sepanjang kita berada di dalam masjid. Apa luar? Baik, InsyaAllah kali ini Ustaz akan mengatakan kita ini bawa lagi tak? Esok lagi kok? Esok hari terakhir peperiksaan. Kau ni belajar tak?
Qamis pagi tu ada tobul, lepas tu ada ceramah pasal Zulhijjah. Pada ini kita dah masuk 3 Zulhijjah, kalau tak silap Ustaz, betul tak? Kita dah masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini merupakan bulan haram, Arba'atul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bermula kita masuk 1 Zulhijjah, banyak fadilah dia. Dan hadis Nabi sebut 1 hingga 10 Zulhijjah, 10 hari pertama adalah hari-hari yang Allah suka. Kalau kita beramal pada 10 hari pertama ni, pahala dia sama seperti mana kita berjihad. Kalau awak tak mampu nak pergi sumuk ke tak? Ada awak tu lagi sumuk. Siapa nak? Eliza Eliza ni siapa? Tu jihad tu tak? Kita tak mampu, jadi kita boleh berjihad dengan cara lain, iaitu dengan menuntut ilmu. Okey, apa ni? Balik usaha kan? Lepas tu cuti 2 minggu. Kau tahu tak? Untuk makluman, lepas cuti ni tak ada kuliah. Hari Ahad dengan Isnin kuliah tak ada, dimasukkan sebab beri laluan kepada kelas tambahan. Awak akan ada kelas tambahan start tingkatan 1 sampai tingkatan 5 setiap hari Ahad dan Isnin, dan lepas maghrib sehingga 9:45 puasa. Tak kuliah lagi. Jadinya hari Ahad 2 orang kerja ke Ustaz dengan Ustazah. Isnin Ustaz Azim dengan Cik Syari. Tak apalah, nanti susah balik dari luar. Wah, mungkin gile lah kan ni. Gile-gile. Mungkin di WhatsApp tu pun ada kuliah. Tadi kata kami baik. Kita tengok kepada kita. Bulan Zulhijjah ni, antara amalan yang kita dianjurkan adalah kita berpuasa sunat. Dan kita boleh puasa sunat start 1 Zulhijjah sehinggalah 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tak boleh puasa sebab raya. Kita akan sambut raya Rabu minggu depan. Kalau tak mampu puasa straight, ini paling kurang puasa 9 Zulhijjah, sehari sebelum raya. Kita bagi puasa hari Arafah. Kelebihan dia besar. Jangan tinggal puasa 9 Zulhijjah tu. Kelebihan dia ke bahawa Allah akan ampun dosa kita setahun yang lalu. Dosa kita setahun banyak, Allah akan ampun dan kita puasa pada hari ini. Baik, insyaAllah kita tinggal lanjut. Tengok muka surat, buka kitab Safinatul Najah fi Ilmu Fiqh yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Sulaiman Al-Hadrami rahimahullah ta'ala pada muka surat 36 bawah sekali. Wa yajibu ma'a qada'i imsaku lis-sawmi
في 6 موانع. الأول في رمضان. Macam mana? Oh sorry, 37 bawah sekali. Faslun yabtulu as-sawmu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin wa lawlanzatan wa bi'idmamin wa sutrin ta'adda bihima in 'amma jami'an nahar. Ini satu fasal, ini satu tajuk. Batal oleh puasa. Jadi kita nak masuk tajuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Batal oleh puasa dengan sebab murtad. Yang pertama murtad. Murtad ni juga kan. Apa maksud murtad? Keluar daripada Islam. Dia asal Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam kita panggil apa? Kafir kan. Sesiapa yang murtad maka puasa dia akan terbatal. Nauzubillah. Dan haid, keluar darah haid, batal juga puasa. Walaupun kita puasa dah hari pagi, seminit nak buka, tiba-tiba keluar darah haid, maka batal puasa kita pada hari itu. Tapi contoh dia haid lagi, dan contoh malam dia haid lagi, dia nak puasa esok. Dia haid lagi, dia nak puasa esok. Dia ni yang puasa ni. Kemudian bangun pagi esok, sedang molek, darah dia tu tak ada lepas subuh. Boleh ke dia berpuasa? Darah dia berhenti lepas subuh. Sedang molek, ni puasa balik, darah berhenti. So kalau dia puasa esok, jawapan dia tidak, sebab darah dia berhenti selepas nak sah puasa, darah berhenti sebelum subuh. Dan nifas, batal juga puasa sebab nifas. Tahu tak darah nifas tu darah apa? Darah yang keluar selepas beranak, dan bukan semasa mengandung, selepas beranak atau sebab beranak. Kalau dalam bahasa Arab tulis wiladah. Ramai orang salah faham, saya sebut sama. Wiladah bukan darah. Wiladah tu adalah melahirkan anak. Beranak tu wiladah. Dan gila, batal puasa kalau mari gila, walaupun sekejap. Dan walaupun sekejap, walaupun gila tu mari sebentar, maka batal puasa kita pada hari itu. Dan hitam dan mabuk. Hitam ni kan apa hitam? Pengsan. Dan mabuk. Mabuk ni kan kaya kan? Yang sengaja dengannya, pesa dengan mabuk batal kalau sengaja. Maknanya kita yang buat sampai kita pitai, kita yang buat sampai kita mabuk. Kalau tiba-tiba mabuk, kalau tiba-tiba pesa, batal ke tak batal? Batalnya sengaja tu yang pertama. Lagi jika hitam pada sekalian harinya. Hitam ni ia akan batal kalau sekalian harinya. Apa maksud sekalian harinya? Bukan setiap hari, sepanjang hari. Maknanya start subuh sampai maghrib dia biasa. Waktu batal. Kalau dia biasa pagi, tengah hari dia khabar.
maka puasa dia sah. Nampak? Ustaz ayat dia bawah ni kan, dia tak asal sedar, dan walaupun dia sedar seminit je, puasa dia tetap sah. Sebab pitam ni dia akan batal kalau pitam start pagi sampai 2 dan okey, dalam kitab ni dia sebut separuh je. Sebenarnya ada lagi perkara yang membatalkan puasa, boleh tambah sendiri. Yang seterusnya adalah jima, persetubuhan. Lagi onani, mengeluarkan air mani dengan sengaja, juga batal puasa. Kemudian mutah. Mutah ni orang kena faham, mutah dengan sengaja. Maknanya dia pisah buat mutah. Dia cocok, dia masuk tangan dia ke dalam mulut sehingga mutah, tak ada batal. Tapi kalau termuntah, tak batal. Lagi yang terakhir adalah masuk sesuatu ke dalam rongga. Apa dia? Rongga mulut. Ada 5 belakang kan? Rongga hidung, rongga telinga, rongga kubul dan dubul. Kalau mata tidak batal. Masuk sesuatu perkara dalam mata tak batal kan? Ia batal 5 tadi sahaja. Jelas? Tak kira sesuatu tu sama ada cecair ke, air ke, makanan ke, benda ke. Okey, habis itu. Seterusnya kita sambung lagi muka surat 38. Faslun al-iftaru fi Ramadhan 4 anwa'. Wajibun kama fil haidi wal nufasa, wa jaizun kama fil musafi wal marid, wala kama fil majnun, wa muharramun kama akhara qada Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Ini satu fasal, tajuk baru pula. Berbuka pada bulan Ramadan itu 4 bagai. Kita buka puasa ni ada 4 bagai. Maksudnya ada 4 hukum. Kita berbuka ni ada 4 hukum kan. Yang pertama wajib buka, wajib makan. Maksudnya wajib tak puasa. Kalau puasa dosa, walaupun pada bulan Ramadan. Atau ni puasa wajib makan, wajib buka. Apa dia? Seperti pada perempuan haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas, dia tidak dibenarkan berpuasa. Kalau dia tak boleh makan kan, dia tak boleh membayar, dia uzur, tapi dia tak boleh makan. Boleh ke tak? Jawapan dia boleh. Sunat dia tak makan. Awak jangan salah faham, bukan wajib makan, wajib tak puasa. Kalau dia tak makan, tak ada masalah. Hak jadi masalahnya kalau dia puasa. Apa beza tak makan dengan puasa? Beza dia niat. Dan puasa ni kita tak makan sekali dengan niat. Kalau tak makan tanpa niat puasa tu lapas saja lah. Dan harus, hukum yang kedua adalah harus kita berbuka. Harus dipilih nak teruskan puasa boleh, nak buka puasa pun boleh. Siapa dia? Seperti pada orang musafir. Orang yang musafir dia boleh berbuka, tapi kalau tak boleh buka, kau boleh. Saya dah orang yang musafir ni dia boleh berbuka jika dia bermusafir sebelum subuh. Dan orang sakit, tak cekak, tak puasa, tak sihat ke, demam ke, maka dia boleh berbuka. Kalau buah sakit kepala, tak boleh buka lah. Dia kena sakit yang kuat, sakit yang tidak boleh untuk berpuasa.
pening kepala, tak ada puasa. Boleh bawa sikit. Lagi, dan tidak wajib dan tidak harus. Dia punya hukum gini. Tak wajib, tak harus. Maksudnya tak ada gapo-gapo. Ya tak puasa ke tak apa, dia puasa ke tak apa. Iaitu siapa? Seperti pada orang gila. Gila ni dia bukan dia tak ada dosa pahala. Ke dia buat apa? Dia nak telanjang ke, dia nak kena orang, tak ada dosa. Tu orang gila. Istimewa orang gila. Baik. Yang keempat, dan haram. Ni haram. Dosa. Haram. Kenapa maksud haram? Dosa lah. Haram ke apa? Haram dia berbuka. Maknanya dia kena puasa juga orang. Siapa? Seperti pada orang mentakhirkan qada Ramadan. Serta bolehnya ia qada tetapi tidak diqada hingga sempit waktu darinya. Boleh kan? Oh, tu boleh. Okey, Ustaz baca sesuai. Tak ada balik. Seperti orang mentakhirkan, maksudnya orang melewatkan. Takhir itu dalam bahasa Arab kan? Orang yang melewatkan qada Ramadan. Separuh lah. Awak tak puasa sebab wuzu. Betul tak? Lepas tu awak kena qada. Betul? Awak pun tak qada, awak melambatkan, tangguh. Itu maksud mentakhirkan, awak tangguh. Serta boleh ianya qada, maksudnya dalam keadaan awak boleh qada. Awak boleh dah qada sebenarnya, tapi awak tangguh, tunda. Sehingga bila? Dia kata hingga sempit waktu darinya. Waktu sempit. Maksudnya siapa tak ada, siapa jumpa Ramadan tak lepas pula. Kan? Ataupun gini, awak kena qada 10 hari. Awak tangguh 5 hari lagi nak Ramadan. Dan qada sempit kan? 10 hari masuk dalam 5 hari. Tak muat. Jadi memang tak ada kan? Maka haram dia berbuka. Apa ni kan? Haram dia berbuka. Maksudnya dia, contoh tadi kan, dia ada qada 10 hari. Lagi dia ada 5 hari lagi. Jadi 5 hari itu pokok mana wajib juga dia puasa. Dan dia tak boleh buka. Faham? Bahawa tak boleh buka sebab kena berhabis. Kena berhabis. Tak ada berhabis betul tak? Jadi 5 hari lagi kan? 5 hari lagi kan? 5 hari lagi kan dia ada 5 hari qada. 5 hari lagi tak ada sebab dia puan Ramadan kan? Dia kata qada pula lepas Ramadan tu. Kemudian dia kena bayar fidyah. Apa kena bayar fidyah? Sebab tak ada ganti. Nanti kita cerita tentang fidyah. Okey, habis. Sambung lagi. Wa aqsamul iftar arba'atun aidan ما يلزم فيه القضاء والفدية وهو إسناد. الأول الإفطار لخوف على غيره، والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر، وثانيها ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكسر كمغمى عليه، وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير، ورابعها ولا ولد وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. Okey, dan bermula bahagian berbuka itu 4 juga. Ni bahagian
nak cerita pasal qada dan fidyah. Bermula bahagian berbuka itu 4 juga. Maknanya ada 4 bahagian, 4 golongan berkaitan dengan qada dan fidyah. Baik, kita pergi yang pertama. Barang yang wajib padanya qada dan fidyah. Dia sebut barang, bahagian. Dia terjemahkan apa bahagian tu? Kalau dalam bahasa Arab, apa bahagian? Ma dalam bahasa Arab 2 maksud. Ma apa? Kata tanya. Ataupun ma ni adalah perkara ataupun sesuatu. Kalau kita ngaji kitab Jawi, kitab pondok, ulama pondok akan terjemah ma tu barang. Kalau terjemahan moden, kita akan terjemah perkara ataupun sesuatu. Faham? Jadi barang yang wajib, maksudnya perkara yang wajib lah. Perkara yang wajib padanya qada dan fidyah. Ni golongan orang yang pertama. Boleh? Golongan yang pertama, dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Siapa? Iaitu ada dua orang. Ada 2 golongan pula. Ada 2 golongan, dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Qada ni gantilah, fidyah ni apa? Fidyah ni kena bayar piti lah. Bayar piti. Berapa kena bayar? Sehari 2,5. Dan sehari 2,5. Kalau 10 hari, kalilah 10 hari kali 2,5. Kau tahu? Tak ada. Okey, yang pertama berbuka kerana takut atas orang lainnya. Yang buka puasa tu ni untuk Ramadan dia buka puasa tu sebab takut ke atas orang lain. Faham tak? 2 contoh Yang pertama, Ustaz sebut lakon dan benar awak yang walau tak ingat. Yang pertama kan apa? Cakap tak daun-daun ni. Siapa yang kena qada nanti dia dua-dua. Dia kata buka puasa sebab takut kau yang lain. Kan tak? Yang pertama adalah ibu yang mengandung. Dan ibu mengandung kena puasa tak? Kena puasa. Tapi kalau dia jumpa doktor kata awak ni tak boleh puasa sebab takut memudaratkan anak. Nampak? Jadi ibu tu terpaksa tak puasa, terpaksa berbuka sebab bimbang kepada orang lain. Siapa? Anak dia kan? Dia takut menjejaskan kesihatan anak dia dari kandungan tu. Maka nanti dia kena qada dan dia kena bayar fidyah juga. Yang kedua iaitu ibu yang menyusukan anak. Okey. Ibu menyusukan anak kena puasa tak? Kena. Tapi kalau doktor kata awak tak boleh puasa, kena makan sebab nanti menjejaskan susu. Tak menyusu anak ni kena makan, maka awak tak boleh puasa. Kemudian awak kena qada balik puasa awak dan kena bayar fidyah. Itulah maksud dia. Maksud buka puasa sebab orang, sebab anak. Yang kedua, berbuka serta mentakhirkan qada serta boleh dia qada hingga datang Ramadan yang lain. Ini masalah tadi lah. Dia buka puasa tahun Ramadan
sebab uzur ke, sebab apa lah. Lepas tu dia takhir, dia melewatkan, dia tunda, serta boleh dia qada. Dalam keadaan dia boleh qada yang benar, tapi dia tak qada juga hingga datang Ramadan. Sehingga marilah tahun lepas jumpa Ramadan tak ada yang habis qada, maka dia kena buat dua. Dia kena qada dan dia kena bayar fidyah 2,5 sehari. Beri kepada orang miskin. Mudah tak bayar kepada Maik Majlis Agama Islam Kelantan. Lagi habis golongan yang pertama. Bahagian yang kedua pula, dan barang, iaitu perkara yang mesti pada yang qada tidak fidyah. Dia kena bayar, dia kena qada saja, fidyah tak perlu. Iaitu banyaklah golongan ni. Banyak. Tapi oleh satu contoh sahaja, seperti orang yang pitam atasnya. Orang yang biasa sepanjang hari itu, dia kena qada balik puasa dia. Baliklah contoh-contoh lain. Dia kena qada. Kalau uzur kena qada sahaja. Kena fidyah ni kalau dia tak sempat ganti. Lagi, dan barang yang mesti padanya fidyah tidak wajib qada. Bahagian yang ketiga ni, dia kena fidyah sahaja. Kena bayar lah. Tak puasa tak apa, tak ganti pun tak apa. Siapa? Iaitu orang tua, orang yang sangat tua, Syekhul Kabir. Tengok dalam bahasa Arab, Syekh. Syekh tu maksudnya orang tua. Syekh Kabir, orang yang sangat tua. Bapa orang tua kena bayar fidyah, sebab dia memang tak mampu puasa. Dia tak puasa sebab tak cekap, sebab tua. Lepas tu dia kena ganti. Nak gantikan dia memang tak cekap, sebab umur dia semakin tua. Maka dia tak boleh puasa dah. Dia kena bayar fidyah sahaja. Maknanya 30 hari dia kena bayar fidyah. Satu lagi contoh, orang yang sakit tiada harapan sembuh. Dia sakit dan memang tak ada harapan sembuh, memang sakit sampai mati. Lalu kalau dia tak puasa kan, maka dia kena bayar fidyah. Tapi kalau dia sakit tapi ada harapan sembuh, supaya sakit biasa lah, orang ni dia kena ganti balik. Kena bayar fidyah? Tak perlu, ganti sahaja untuk orang yang sakit tapi ada harapan sembuh. Okey, cepat-cepat lewatlah. Dan tidak wajib qada dan tidak wajib bayar fidyah. Di bahagian yang keempat, tak kena gapo, tak boleh ganti, tak kena fidyah. Iaitu orang gila. Bagus sekali. Iaitu orang gila. Orang gila dia tak ada hukum yang tidak sengaja pada gilanya. Bukan gila buat-buat lah. Kalau buat-buat gila, dia tetap kena ganti puasa dia. Okay, sikit lagi kita nak berhabis. Faslun allazina yuftiru mimma yasilu ila al-jawfi sab'atul afrad. Ma yasilu ila al-jawfi min isyan aw jahlin aw ikrahin wa bi jiryan rihin bima bayna asnani wa qad ajaza an matihi bi'uzrihi wa kana 'ubal tariq وما وصل إليه وكان ضرب لداتك أو ذبابا طائرا أو نحوه والله أعلم بالصواب. Ini satu fasal, tajuk perkara yang tidak membatalkan puasa dari barang. Jika pula barang, dari perkara lah yang sampai kepada rongga itu. Dah tajuk ni. Gapo hukum masuk sesuatu perkara dalam rongga batal puasa? Ke masuk air dalam mulut, masuk makanan dalam mulut, batal puasa. Tapi ada keadaan, dia kata sini 7 jenis. Ada 7 keadaan ataupun 7 jenis. Kalau masuk sesuatu dalam rongga tak batal.
Penting ni awak tahu. Yang pertama, tak batal dia. Barang pula perkara yang sampai kepada rongga dengan sebab lupa. Ni tak batal. Makan nasi sebab lupa, minum air sebab lupa, batal dah puasa? Tidak. Atau jahil, yang kedua dia jahil. Jahil dia maksud jahil? Tak tahu. Tak faham tak? Kalau dia tak tahu, maka tak batal. Tapi soal dia jahil yang dimaafkan, iaitu kalau dia jauh daripada ulama ataupun dia baru masuk Islam. Kalau dia lama dah masuk Islam ataupun dia dekat dengan ulama tapi dia tak tahu juga, maka itu tidak dimaafkan. Atau yang ketiga dipaksa. Kena paksa, tak batal. Dan dengan melalurkan air liur dengan barang yang antara segala giginya, maksudnya celah-celah gigi lah, dan keadaan lemah. Maksud lemah ni maksudnya tak mampu dari meludahnya kerana uzurnya. Ini masalah air liur. Air liur telah dia batal puasa? Tak batal. Walaupun kuku banyak, awak kuku penuh dalam mulut, itu telah batal juga? Tak batal. Tapi dengan syarat lah. Dengan syaratnya air itu air yang bersih. Memang air cuma, maknanya air itu tak campur dengan benda lain. Dia kena air solid. Kalau air campur dengan sisa-sisa makanan awak, ataupun air campur dengan darah busi awak telan, waktu batal. Faham? Sebab tu benda lain, mesti air sahaja. Okey, sikit lagi. Yang kelima, dan barang yang sampai kepada rongga dan keadaan ia debu-debu jalan. Debu-debu jalan. Awak jalan tu pergi luar, masuk debu dalam hidung, masuk debu dalam mulut, lepas tu telan. Batal ke tak? Tak batal. Sebab debu-debu ni benda kita tak boleh kawal. Kalau dia masuk tak apa lah. Begitu juga dengan asap. Orang bakar, apa masuk dalam rongga, batal. Tak batal. Lepas tu isap rokok boleh kan? Boleh ke isap rokok time puasa? Tak boleh. Sebab isap rokok ni bukan tak boleh kawal. Kita sendiri nak isap. Lagi, dan barang yang sampai kepadanya, maksudnya sampai kepada rongga dan keadaan ia debu gandum. Kalau debu gandum, tepung kan? Debu-debu tepung masuk dalam rongga, tak batal. Ni contoh orang kerja kilang, kerja buat roti, kan? Yang tak ada handuk, maka tak batal. Atau lalat, orang lalat masuk dalam telinga ke, dalam hidung ke, tidak batal. Nas'alullah al-karim bijahi nabi wasim an yakhrijani min ad-dunya musliman wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya intama wa an yaghfir li wa lahum muhimatin wa lama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulillah ila kafatil khalq Rasulil malahim Habibillah al-Fatih al-Khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami mohon akan Allah yang amat murah dengan sebab kemuliaan Nabi-Nya yang elok kejadian bahawa mengeluarkan daku dari dunia keadaan Muslim dan orang tuaku dan para kekasihku dan mereka yang terbangsa kepadaku, dan bahawa mengampunkan daku dan mereka berdosa besar dan dosa kecil. Dan selawat ke atas penghulu kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, pesuruh Allah kepada sekalian makhluk, Rasul yang banyak berperang, kekasih Allah yang dibukakan pintu rahmat lagi yang kesulitan
kesudahan dari kesekalian Nabi dan sekalian keluarganya dan sahabatnya sekalian, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tamma bi'aunillahi matnu safinatun najah, telah selesai dengan pertolongan Allah oleh matan safinatun najah, iaitu kapal kejayaan. Alhamdulillah, kita telah khatam kitab ni. Berapa tahun mengaji kita ni? Tapi Ustaz sebenarnya tak pakai semua berhubung, sebab Ustaz sambung Ustaz Hakim. Siapa kan ada Ustaz Hakim mengajar Ustaz bila? Ada tarikh tak? 2000 apa? Tak ada? 2024 Bulan ni? Oh, bulan ni 2024. Maknanya 2 tahun lah. 2 tahun Ustaz Hakim baca, termasuk dengan Ustaz lah. Jadi insyaAllah lepas cuti ni kita akan mulai balik start daripada awal. Kita kena boleh soal. Boleh soal pun soal saya ingat. Okey, nak baca soalan ya kau? Jawab ni. Tak mengambil awak pada ni. Terterima ni boleh ambil soalan sport. Okay, insyaAllah kita baca soalan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau orang koma, baik-baik soalan. Kalau orang koma, dia tak puasa, lepas tu dia terbangun. Lepas dia terbangun, dia meninggal. Kiranya keluarga dia perlu ke menggantikan puasa dia? Bagus soalan. Orang yang koma, dia tak ada puasa lah kan? Contoh, lepas koma tu dia sihat, maka dia kena ganti kat puasa dia. Kena ganti lah sebab dia dah sihat. Masalah yang dicerita ni, dia koma, lepas tu terus mati. Dia ganti. Tak ada, maka tak perlu ganti. Kalau perlu ganti ni, kalau dia ada masa untuk ganti. Lalu ni dia tak ada masa ganti sebab dia terus mati, maka tidak perlu qada sebab dia dah mati. Persoalan yang kedua, boleh keluarga dia tolong ganti puasa ke dia? Jawapan dia boleh. Dan ahli keluarga boleh nak ganti ke ahli dia. Tak dia puasa pada bulan Ramadan, boleh ganti. 2 cara. Kita sendiri kalau niat puasa untuk dia, ataupun kita bayar fidyah untuk dia. Boleh? 2 pilihan. Yang puasa ni boleh ganti, orang lain boleh ganti, tapi sembahyang tak boleh. Contoh, ahli kita ada 3 sembahyang, kita tak tahu sembahyang ke ahli kita tak boleh. Sembahyang ia ibadah, tidak boleh diganti, kena buat sendiri. Jelas? Assalamualaikum Ustaz, kalau dalam kahak batal ke puasa, saya dulu ni Kohok ni duduk mana? Dalam tekok. Kalau dia duduk dalam tekok, kemudian kita telah tak batal. Hak batalnya, kohok di sini. Lepas tu dia tubik mulut, lepas tu telah balik. Batal. Kalau dia dalam tu tak apa. Kalau dia tubik keluar, awak kena kehet. Itu sahaja. Dah tahu mana dalam atau luar, terasa